Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kawan-kawan dan sahabat. Hari ni saya menyala lah kawan-kawan. Baru balik nyala saya tadi lah. Baru balik nyala. Hari ni semalam hujan. Hujan lebat. Ikan naik. Ikan naik. Jadi kawan-kawan saya ramai yang nyala tu. Banyak dia orang dapat dah. Saya pun pergi lah nyala. Tu yang saya dapat ni. Ni kawan-kawan. Ini lampam. Berita besar dia. Lampam. Yang ni lampam ni lampam ekor merah ni. Berita besar je. Ni lampam lah. Lampam. Yang ni ni ikan terkebul ni kawan-kawan. Ni dia. Ini orang sini panggil dia ikan terkebul. Dia kalau macam ni dah besar lah ni. Dia tak ada besar lagi lah. Macam ni lah paling besarnya. Tapi ikan lampam ni memang besar-besar. Kawan-kawan. Ni menyala je, bukan mancing kawan ni. Menyala. Besar-besar. Ni ikan lampam ni. Orang sini kalau orang kampung saya panggil ni lampam ekor merah. Ada orang panggil lampam Jawa, tapi saya panggil dia lampam ekor merah. Kawan-kawan, banyak ni kawan-kawan saya dapat ni hari. Lebih kurang dalam lebih 10 kilo kan ni. Okeylah kawan-kawan inilah. Saya tunjukkan hari ni saya menyala. Ikan banyak betul naik lah. Ramai kawan-kawan saya menyala. Semua rezeki ni hari lah kawan-kawan. Alhamdulillah lah, rezeki untuk orang-orang kampung lah. Siapa yang ada jala tu pergi menyala memang dapat lah. Okeylah kawan-kawan saya tunjuk lagi lah ikannya. Sekarang saja konten saya nak siang lah kawan. Lepas ni saya nak siang, saya nak buat perkasam lah. Saya jual perkasam lah pula. Okey kawan-kawan. Okey kawan-kawan, siang saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.